Kalau hari ini dengan duit kita sangat berjaga-jaga halal ataupun haram, alhamdulillah, itu tanda iman. Kalau duit walaupun RM50, kalau yang tu bukan hak kita, sampai bila pun kita tak makan duit tu, hati kita takkan ambil duit tu, tangan kita takkan ambil duit tu untuk kita gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah, tanda iman sangat tebal dalam diri kita. Kalau malam ni RM10 pun kita takkan sentuh, kalau yang tu duit orang, alhamdulillah, yang tu tanda iman kita. Ada orang bukan 50, 100,000 depan orang, duit haram pun dia ambil. 100,000 depan orang, bukan belakang. Benda haram ni sekupang pun dia jadi darah daging. Benda haram 10 sen, RM1 dia jadi darah daging. Nabi kata daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah yang lebih utama untuk daging itu. Maka beruntunglah orang pada zaman kemuncak fitnah ini, kalau dia seorang-seorang pun dia takkan ambil, walaupun duit tu ribu-ribu pun dia takkan ambil. Dia duduk seorang ke, dia duduk ramai ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, dia takkan ambil duit tu. Kerana hati dia tak mau, tangan dia tak mau, tangan dia tak sentuh, hati dia takkan gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah. Sebab Nabi kata bila dekat dengan akhir zaman, kamu akan tengok manusia, dia tak heran daripada mana dia boleh duit tu, dia tak akan pernah tanya macam mana dia boleh duit tu. Wal'iyadzubillah.